Tidur awal, jangan tidur lambat. Tidur kena paling lewat pukul 11 malam. Exercise siang hari, bukan malam hari. Exercise sama ada pagi waktu duha ataupun lepas asar sebelum maghrib. Bukan exercise lepas isyak. Sebab masa tu kortisol kita dah turun, untuk melatonin kita naik. Melatonin kita naik untuk bagi kita ruang untuk berehat. Bumi, alam pun berehat. Kan matahari dah turun, dunia dah gelap, untuk kita berehat. Jadi manusia ni pun kena berehat, tidur. Bukan lagi semakin nak kena berlari, menyepak bola, main badminton tengah-tengah malam. So you bring up balik your cortisol, streskan balik you punya badan. You tak akan reach your quality good sleep tu. Itu yang ramai orang, bila you disrupt you punya fisiologi, memang immune system akan ke laut.